Macam mana cara untuk jadi ejen top up dan bil dan macam mana cara untuk kita jana pendapatan dengan sistem top up dan bil ni. Saya akan explain dalam video ni dan apa yang anda perlu buat adalah lihat video ini sampai habis. Cara untuk kita pilih package dan macam mana cara untuk dapatkan detail tu saya explain dalam video ni. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who Jadi bila anda dah dapat detail, so saya akan explain apa perbezaan dan macam mana cara untuk kita pilih package dan macam mana cara untuk kita buat transaksi top up dan pembayaran bil. Dalam masa yang sama saya akan tunjuk macam mana cara kita nak jana pendapatan dengan sistem top up dan bil ni. Sebelum anda fikir untuk dapatkan mini printer ataupun mesin top up ni, sebenarnya perkara yang pertama yang anda perlu fikir untuk jadi ejen top up dan bil ni adalah berapa keuntungan yang anda akan dapat. So macam mana nak lihat berapa keuntungan yang anda dapat bergantung kepada package apa yang anda ambil. Ini hanya alat-alat yang digunakan untuk buat transaksi top up. Yang penting adalah package apa yang anda patut ambil untuk dapatkan keuntungan yang tinggi. So ini adalah detail-detail berapa keuntungan yang anda akan dapat yang saya dah hantar kepada anda. So boleh lihat contoh dekat bahagian atas ni untuk produk B1. Keuntungan untuk package Pro adalah 3.5%. Tapi untuk package Lite dan Basic tak ada produk untuk B1. So siapa yang pakai B1, dia nak daftar Lite, dia nak daftar Basic, memang dia tak boleh jual produk B1 sebab produk B1 untuk package Lite dan Basic memang tak ada. Hanya ada pada package Pro dan keuntungan adalah 3.5%. So seterusnya kita pergi lagi kepada produk lain, contohnya kita pergi bahagian bawah untuk produk. Contoh dekat sini untuk produk U Mobile, boleh lihat dekat sini untuk package Pro 6.8%. Macam mana pengiraan 6.8% adalah, contoh kita jual RM10 dan keuntungan adalah 6.8%. Maksudnya kita untung 68 sen. So sistem akan tolak RM10, tolak 68 sen sama dengan, jadi sekurang-kurangnya kita mesti ada baki sebanyak RM9.32 dalam akaun top up kita. So ini harga yang sistem akan tolak untuk transaksi U Mobile RM10 bagi package Pro dekat sini. Dan untuk package Lite 5% sahaja dan untuk package Basic 1% sahaja. So maksudnya kalau kita ambil package rendah, kita akan kekurangan produk dan kita akan kekurangan profit. So itu perbezaan dari segi profit. Dan boleh lihat lagi perbezaan-perbezaan lain, contoh dekat sini untuk produk Touch and Go hanya package Pro sahaja boleh jual. Walaupun keuntungan dekat sini adalah 0.0%, maksudnya kita beli RM10, kita akan bayar RM10. Berbanding kalau kita beli dekat kedai, kita beli RM10, kita akan bayar sebanyak RM10 50%. So 50% tu kita bayar charge kepada penjual tersebut. Tapi dekat sistem ni, untuk package Pro, kita boleh jual top up Touch and Go tanpa ada sebarang charge. Kat sini, kosong. Kita beli RM10, kita akan bayar sebanyak RM10. Dan contoh lain lagi untuk pembayaran bil utility, semua package boleh bayar bil utility, tapi akan ada contohnya package Lite dan Basic ni ada produk-produk yang tak ada dalam senarai. Dan ini adalah untuk bil postpaid, mana-mana bil telefon boleh bayar menggunakan apps top up ni. Contoh dekat sini package Pro akan dapat untuk Celcom bil akan dapat sebanyak 0.8%. Tapi untuk package Lite akan dapat 0.4% sahaja. Dan untuk Basic tak ada profit dekat sini. So itu perbezaan package. Kalau kita ambil package Pro, kita akan dapat lebih banyak produk dan kita akan dapat profit yang tinggi berbanding package Lite dan Basic. So kalau kita dapat basic pun tak ada masalah. Contohnya kita nak untuk kita guna untuk bayar bil sahaja ataupun kita nak top up sahaja, tak ada masalah. Tapi ada banyak produk yang tak ada untuk Lite dan Basic. Tapi untuk package Pro ni kita ada lebih banyak produk dan profit lebih tinggi. Lepas kita dah pilih package baru, kita fikir sama ada kita nak daftar sahaja ataupun kita nak daftar sekali dengan mini printer ataupun kita nak daftar sekali dengan mesin top up. Ini hanya untuk device yang kita akan guna bila kita nak buat transaksi top up dan pembayaran bil. Contoh kalau kita daftar sahaja, kita masih boleh buat transaksi top up sama sahaja kalau kita beli dengan mesin top up. Cuma kita tak boleh nak print receipt sahaja. Kalau kita daftar sahaja, kita akan install apps dekat telefon kita sendiri dan kita boleh buat transaksi sama seperti mini printer ataupun mesin top up. Kita daftar sahaja buat transaksi, kita akan dapat top up. Kita daftar ataupun beli mini printer, kita buat transaksi, kita akan dapat top up. Bezanya kita boleh print receipt menggunakan mini printer. Tapi untuk daftar sahaja ni, boleh buat transaksi, tak boleh print receipt. Itu sahaja perbezaannya. Dan satu lagi, kalau daftar dan beli mesin top up ni, kita boleh buat transaksi menggunakan mesin top up tanpa menggunakan telefon. Tapi kita ada pilihan, kita boleh guna telefon dan juga kita boleh guna mesin top up kalau kita ambil yang daftar sekali dengan mesin top up ni.
Contoh mudah, mesin top up ni letak dekat kedai dan kita nak pantau setiap transaksi yang staff kita buat, kita boleh login dekat telefon kita dalam masa yang sama. Staff juga boleh login dekat mesin top up ni. Dan satu lagi kelebihan, siapa yang beli sekali dengan mesin top up ni, saya akan bagi secara percuma sahaja untuk sistem pos, di mana kita boleh guna untuk kedai runcit kita ataupun kedai makan. Untuk kita buat sistem resit ataupun sistem pos, kita klik sahaja produk apa yang customer beli dan kita boleh print receipt terus bagi kepada customer. Seperti yang dalam video yang saya tunjuk ni, ini adalah sistem pos di mana dia mudahkan kerja kita. Kita tak perlu nak tulis secara manual receipt dan kita boleh cek berapa baki stok-stok yang kita ada menggunakan sistem pos ni. So sistem tu saya akan bagi secara percuma sahaja siapa yang daftar dan sekali beli dengan mesin top up ni. Jadi ini adalah perbezaan untuk pendaftaran package. Siapa yang nak daftar package pro, hanya sebanyak RM10 sahaja untuk pendaftaran, dan ini adalah harga promosi semasa video ini dibuat dan mungkin juga akan naik pada bila-bila masa sahaja. So untuk daftar sahaja, dan saya akan bagi satu apps install sahaja dekat telefon nanti, dan selepas daftar tu saya dah sediakan semua tutorial nak install apps apa, macam mana nak login, macam mana nak tambah stok, macam mana nak buat transaksi. Semua saya dah sediakan dalam tutorial. Dalam video kali ni saya akan explain macam mana kita nak pilih package dan macam mana kita nak buat pendaftaran sahaja. So contohnya kalau kita pilih package pro dan kita nak daftar sahaja, kita buat bayar sebanyak RM10. Tapi kalau katakan kita nak sekali dengan mesin top up, dan mesin top up ni ada dua jenis, iaitu support wifi sahaja. Maksudnya tak boleh nak masuk SIM card. Mesin top up tu hanya boleh support wifi sahaja, sama ada kita menggunakan hotspot ataupun kita menggunakan Unify dekat kedai ataupun rumah. Yang satu lagi 756 ni, kita boleh menggunakan wifi dan juga Unify. Dalam masa yang sama boleh masuk SIM card. Maksudnya sama macam telefon kita, kita masuk sahaja SIM card dan kita boleh guna internet daripada SIM card. So ini untuk package pro. Dan ini adalah untuk package light, dan bahagian bawah ni adalah untuk package basic. So untuk semua detail ni saya dah bagi tadi. So boleh lihat secara detail lagi. Ini saya explain sahaja apa detail-detail yang saya dah hantar dan macam mana cara untuk kita buat pendaftaran package. So siapa yang nak daftar dengan harga promosi boleh daftar sekarang. Selepas daftar nanti saya akan bagi akses untuk video-video tutorial macam mana cara untuk buat transaksi, macam mana nak install apps, guna sistem top up ni, semua saya dah sediakan video. Just follow sahaja. So caranya memang senang. Siapa yang biasa guna telefon memang tak ada masalah untuk guna sistem top up ni. Jadi boleh daftar dengan harga promosi sebelum harga terus naik dan anda perlu bayar package yang sama dengan harga yang lebih mahal. So selagi ada promosi sekarang ni, boleh daftar dan start jana pendapatan dengan sistem top up Dumbbell.